Okey, sebelum aku tunjukkan korang rumah yang aku nak review hari ni, aku nak tunjukkan korang kawasan rumah ni dulu. Agak luas dan lapang. Okey? Okey, rumah ni terletak dekat Jalan Lading, Taman Putih Wangsa, Ulu Tiram. Okey, ini kawasan car porch dia. Kawasan car porch dia ni boleh memuatkan 1 biji kereta dan beberapa biji motor. Okey, downlight semua dah siap dengan lampu LED dekat atas tu. Ini pintu digital lock. Korang boleh tengok, boleh tampin, boleh pakai kad dan boleh pakai pin number. Bukan biasa-biasa dia punya pintu dia. Ini kawasan living hall dia. Living hall dia dah siap dengan cornice box Dah siap dengan lampu downlight dekat situ. Dan ini kawasan bawah tangga dia boleh buat store. Okey. Dan ini untuk bilik yang pertama bahagian bawah. Untuk kitchen area dia dah siap dengan tabletop, fully mosaic dan ada 2 sinki dekat sini. Kabinet saja korang kena adjust. Ini bilik air yang pertama bahagian bawah dah macam hotel premium, sama macam pintu. Dan ini tempat laundry area dia. Ini pula bahagian belakang korang boleh bercucuk tanam untuk mak-mak yang duduk dekat rumah. Jom kita tengok bahagian atas dia pula. Untuk bahagian atas dia, sebelum korang naik, korang akan jumpa tempat macam ni, safety untuk anak-anak korang yang kecil ke, yang besar pun agak safety. Okey. Jom kita naik atas. Macam biasa aku nak cakap, yang ini semua dah siap SPC, tangga sampai ke atas. Ini bilik yang nombor 2 dekat bahagian atas. Hadap depan. Dekat sini ada ruang, korang boleh buat wardrobe dekat sini. So rumah ni dah siap dengan kipas sekali dia bagi. Ini bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga ni tak ada kipas. Maaf lah tak ada kipas. Ini kena pasang sendiri. Pun dah siap SPC semua. Ini bilik hadap belakang. Ini toilet tengah-tengah. Sharing toilet punya. Pun macam hotel Okey, untuk harga rumah ni hanya RM374,000 saja. Kalau korang berminat boleh roger-roger. Ciao.